Terima kasih Abang Nordin. Sekarang saya dah mula solat. Okay, Alhamdulillah. No problem. Sebab Allah tak pandang korang punya tattoo, korang mabuk, korang berzina, korang whatever lah dilarang Allah. Allah tetap ampunkan korang. Don't worry. Sebab ramai anak-anak muda nak tahu kenapa kita harus solat. Jadi Abang buat short video ni, Abang cakap korang, solat bukan kita nak masuk syurga ataupun nak masuk neraka, takut. Boleh faham? Solat ni adalah disiplin diri kita sendiri. Boleh faham? Sebab tu Abang terangkan kan, solat ni wajib untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Dalam solat tu ada 2 kalimah syahadat, memperbarui iman dan Islam kita, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Boleh faham? Apabila kita dah memperbarui iman kita, tiap-tiap solat, whatever solat, semua ada ni 2 kalimah syahadat dengan berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita ambil syafaat dia. Boleh faham? Kalau kita tak solat, ada tak kita 2 kalimah syahadat dan berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW? Tak ada, Habib. Kita jadi Nabi Muhammad bin umat, Alhamdulillah. Sebab Allah sayang kita. Sebab tu solat ni wajib untuk umat Islam, kerana Allah sayang umat Nabi Muhammad. Sebab perintah solat ni datang pada Allah, kepada pesan kepada Nabi Muhammad SAW. Barulah ada ni 5 waktu solat. Boleh faham? Kalau kita solat yang mereka cakap kan, kita dalam solat kita ada bersyahadat 2 kalimah kan. Jadi apabila kita dah solat, bersyahadat, berselawat, dalam solat tu kita baca Al-Fatihah. Itulah surah yang tengah-tengah tu kan, yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada Engkau lah kami sembah, pada Engkau lah kami mohon pertolongan. Bukan Abang Allah aja boleh buka hidayah korang. Abang cuma menyampaikan, semoga insyaAllah lagi ramai anak-anak muda yang dah tak ada masa pergi masjid, menuntut ilmu, cari guru-guru ijma' ulama' zaman sekarang kan. Tapi solat korang boleh buat kat rumah, kat mana-mana pun. Korang ada masa sikit, korang boleh solat. Tak menunjukkan. Jadi kalau korang solat kan, at least korang ada ada mengucap 2 kalimah syahadat, memperbarui iman dan Islam kita. Kalau kita keluar rumah, itu hari video cakap, cakap kalau kita dah solat kan, any solat, kita keluar rumah, kita naik kenderaan, naik kereta, naik motor, jalan kaki, kalau kena langgar, insyaAllah dengan kita solat tadi, dengan selawat, syafaat Nabi Muhammad SAW, dan memperbarui iman dan Islam kita, 2 kalimah syahadat, insyaAllah syurga lah tempatnya. Sebab anak-anak muda dah cakap, dah tak ada masa nak ke masjid ataupun cari guru ijma' ulama'. Sebab apa orang cakap? Sebab Allah sayang umat Nabi Muhammad SAW. Boleh faham? Sebab tu ada masa pergi solat. Don't worry. Don't worry ni, siapa ni? Zaki, don't worry. Korang solat, tak solat, korang tak salah dengan Manudin. Korang berdosa dengan Allah. Kalau kita berdosa dengan Allah, bila-bila kita boleh tabat nasuha. Betul tak? Tapi kalau berdosa dengan orang, manusia, kita nak kena cari dia sebelum dia meninggal,
kita minta maaf. Boleh faham? Don't worry. Kalau korang tak faham, korang boleh kat Singapura boleh telefon Muiz. Ataupun dekat mana-mana negeri yang tengok VTT ni, korang semua ada korang punya mufti sendiri. Telefon, cari tempat mana ada menuntut ilmu. Ataupun online, sekarang senang online. Sebab tu mana Apol ni, jadi anak-anak muda tahu kenapa kita harus solat. Sebab dalam solat tu ada surah Al-Fatihah korang baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Korang doa pada Allah. Dengan kau kami sembah, dengan kau kami mohon pertolongan. Boleh faham? Allah saja yang boleh kasih korang hidayah. Boleh faham? Dan dalam solat kita ada 2 kalimah syahadat. Kalau orang kafir nak masuk Islam pun nak kena ikrar 2 kalimah syahadat, betul tak? And lagi satu kita berselawat ke atas Nabi. Kalau kita meninggal keluar rumah lepas solat, langgar whatever, heart attack or whatever, InsyaAllah dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, Allah tempatkan korang di taman syurga Allah. Okay, kemudian akan upload lagi. Kan, kalau bermanfaat, korang FYP kan ataupun korang share. Nanti abang boleh upload dekat social media, dekat YouTube or whatever. Jadi anak-anak muda akan datang, akan tengok abang punya video. Macam tadi Man tadi dah mula solat, korang solat. Okay, you all take care, stay safe. Love you all umat Nabi Muhammad SAW. Macam biasa, you all take care, stay safe. Assalamualaikum and ciao. Pam. Jangan menunggu tua menyapa, ajal tak kenal muda dan tua. Bila malaikat datang memaksa, siap tak siap harus ke sana.